Korang tahu tak? Dengan RM35 korang boleh makan unlimited buffet. Tak percaya kan? Jom Syida bawa korang makan dekat Samurai Yakiniku, Cawangan Setapak. Korang jangan risau, Samurai Yakiniku ni halal. Nak bawa family pun sesuai sebab tempat dia ni sejuk je. Jom kita try apa yang special dekat Samurai Yakiniku ni. Untuk Samurai Signature Buffet, korang akan dapat ayam and kambing perap. Kambing perap ni special tau. Perapan dia tu sedap. Korang akan dapat sekali set nasi, soup and salad. Korang jangan lupa custom sauce, ikut cita rasa korang sendiri. Untuk buffet ni, korang boleh grill atau masuk dalam sup. Makan dekat sini dengan kawan-kawan memang best. Boleh borak-borak santai sambil makan. Kalau kurang jangan risau, korang tambah je. Free flow. Next Syida nak try Samurai Signature Ramen. Korang kena mix sambal dia baru sedap. Lepas tu Syida order Samurai Gyushi. Yang ni lemak wagyu tau. Kalau korang suka makan lemak, korang wajib try this one. Next Syida order Samurai Karage. Yang ni dia mix 3 flavor tau. Memang best makan dekat sini. Staff dia pun sporting. Kalau korang tak nak makan buffet, menu ala carte pun ada. Ada banyak lagi menu yang korang boleh try. Kalau teringin makan wagyu, bolehlah try makan dekat sini. Bukan setakat harga je murah. Portion dia pun banyak dari standard steak. Selamat mencuba. Bye-bye.